I just want to tell my story. I've been doing that for, sekian lama. I love to tell stories. Apa yang saya paling suka dari filem ni sebab dia banyak layer rasa. Orang tengok masa awal, cerita komedi. Tak. Cerita ni tak kosong. Dia bukan gelak. Tak, dia banyak layer. Dia ada cerita cinta, dia ada cerita message pasal gender equality, dia ada cerita pasal siblings, adik-beradik, dia banyak layer, dia cerita pasal racial harmony, dia banyak. Dia pocket stories of things that aku dah pernah lalui dalam hidup aku. Kan banyak benda sekeliling aku, benda-benda ni terjadi. Even down to the simplest line, simple situation ni pernah terjadi. So aku rasa aku dapat share these stories, these moments ni dengan orang. Kebanyakan yang dia buat tu adalah karya-karya yang emotional yang dia selalu buat kan. Tapi bila dia pilih Libang Libo, saya rasa ini satu benda yang lain, agak lain. Selalu dia buat suka yang emotional punya. Kenapa dia pilih Libang Libo yang more to comedy? Saya rasa inilah diri dia sebenarnya. Selalu dia buat untuk klien, tapi kali ni dia buat untuk diri dia. Goyang je. Ada katanya cinta satu malam. Indahnya. Dia macam tu, tak ada buat apa-apa. Cenderung balai ke Teluk Anson. Komedi dia bukanlah komedi yang slapstick, tapi komedi dia ada isi, ada intipati di sebalik komedi yang disampaikan dan ada isu semasa yang kita boleh relate. Ceritanya cerita yang memang betul-betul dekat, yang hari-hari orang lalui peristiwa-peristiwa, keadaan-keadaan itu kan. Waalaikumsalam. Patutlah ramai-ramai asyik naik rumah. Orang jauh nak datang. Langkah kanan betul kamu, Man. Mau duduk. Ush, pucuk ubi masak lemak. Dekat Kuala Lumpur tu Man makan burger je. Padahlah cekung. Bagi saya, Libang Libo ni adalah sebuah filem yang semua ada dekat situ. Dia ada kekeluargaan, dia ada sosial budaya dia, dia ada jati diri dia, dia ada logat dia. Benda-benda macam ni yang bagi saya sangat kita tak ada. Kita tahu komedi yang Bob B cuba bawa ini bukanlah satu komedi menyerahkan kepada pelakon komedi untuk buatkan, tapi yang Bobby sendiri yang menentukan cerita dan hala tuju komedinya sendiri. Dan komedi macam ini tentunya pelakon yang serius yang membawa itu adalah lebih mantap. Bila datang mereka buat cerita yang berlatar belakangkan kampung dalam Malaysia ini, ada peluang yang baik untuk kita tunjukkan pada orang, khususnya bahawa Malaysia ni banyak rupanya cerita-cerita rakyat dia, cerita-cerita kampung dia, cerita-cerita orang bandar dia. So itu yang best lah tentang Libang Libo ni. Saya tak ada kampung. Jadi bila duduk dekat Lambo tu, rumah tu adalah rumah kita punya director, dapat rasa macam rumah kampung. So bila naik kat rumah tu rasa macam lain sangat momen dia. Nanti lepas action, buat sebiji macam tadi. Tadi dah cun lah. Scene 12, shot 1, take 1, Bob! Untuk karakter ni, Man, dia dikenali sebagai Man Philip, anak kampung di Lambor. Kira dia budak kampung lah asalnya. Kemudian dia berhijrah ke KL untuk cari duit lebih lah. Penuh warna-warni lah dunia Man ni. Sebab dia terlibat dengan bidang seni, dia buat management pula. Dia memang pandai lah. PR dia bagus, lemah lembut orangnya. Syakur Rahman dah well known dekat Cenderung Balai dan Teluk Anson. Jadi keangkuhan dia ada sikit lah. So dia dah macam blend walaupun tak blend pun dengan masyarakat kan. Dia ada customer tetap dia dekat area Lambu Kanan, Lambu Kiri, Teluk Anson. Termasuk pula Cenderung Balai. Jadi karakter dia sebenarnya dia baik je. Dia sanggup buat apa sih untuk duit. Jadi dalam cerita ni dia digunakan lah. Oleh kerana dia dah lama di Perak, tebal Kelantannya, dia tetap juga dengan bahasa ataupun dialek Kelantannya. Dan khususnya Kelantan ni kalau kita tengok pun memang rata-rata di mana-mana pun orang Kelantan akan ada menjadi pemasautin di masyarakat lain. Saya membengah watak sebagai Timah Lebor. Timah Lebor ni adalah penduduk dekat kampung ni lah. Timah Lebor ni sebenarnya dia totally different sikit dengan other character sebab dia sejenis Persiap. Yang paling penting sekali dia bercinta dengan
Bukan lelaki berumur. Taste dia, babe. Memang seawal apabila ditawarkan oleh pengarah Bobby Husaini, dia kata dia memang nak saya terlibat dalam first baby dia, first film dia, dan dia nak saya jadi lain daripada watak-watak saya yang sebelum ni. Dia nak kontra daripada kebiasaan saya, dan saya ambil itu satu bentuk cabaran. Saya dengan Bet dah beberapa kali dah. Setiap kali berlakon dengan Bet ni, dia akan bawa karakter yang berbeza juga. Untuk this time, yang lain dia bila kita orang jadi partner. Pasangan bercinta dalam ni. Kalau kat luar tu kawan baik, kat dalam ni bercinta. Tak ada awkward moment ke apa, memang kita orang memang dah biasa. Memang serasi bersama macam tu. Bet seorang yang profesional. Awak melakonkan watak Amir Daniel dalam cerita Libang Libu ni. Amir Daniel ni adalah seorang artis pun pelakon lah dalam filem Libang Libu ni. Dia ni bila action, dia carry karakter keras, manly. Tapi bila cut, dia sesuatu yang opposite, different. Perwatakan Amir Daniel ni dia adalah seorang lelaki yang lemah lembut. Dia like a common makeup artist yang biasa kita jumpa. Kebanyakannya dibawakan oleh orang-orang yang macam kata lelaki lembut. So mak jadi makeup artist lah. Mua ni. Kita tengah buat satu filem di sebuah kampung ni, dan dia datang ke situ dan dia jadi makeup artist lah, buat kerja dia macam biasa. Tamat adalah seorang orang kampung ini, orang kampung di dalam universe Libang Libu ni, yang mana dia tidak sukakan apa yang Man Film buat. Dia cuba membawakan satu production dalam filem ke dalam kampung dia, dan itu Samad sangat bangkang lah. Kerana Samad ada pemikiran dia sendirilah. Apa yang dia tak puas hati, apa yang dia tak suka tentang kumpulan ini, semua Samad ceritakan dalam Libang Libu. Sawardi ni saya tak pastilah dia punya backstory lah, tapi saya punya setup maknanya dia antara community yang ada dalam kampung ni, dan dia adalah rakan-rakan ataupun abang-abang di sekitar hidup Man Film dalam aktiviti-aktiviti tertentu ya, aktiviti-aktiviti nakal dekat sebuah penempatan lah kampung ke macam tu. Basically Boy Edi is dia agak kasar macam laki-laki. Dia adalah orang KL yang bila datang ke kampung ni dengan perangai-perangai KL dia tu telah memberi beberapa pandangan dari orang kampung yang memandang dia ni stereotype kepada orang yang tidak baik lah. Dan sepanjang dia berada di dalam kampung ni, tugas dia adalah untuk melancarkan penggambaraan yang sepatutnya dilakukan dekat dalam kampung tu, tapi dia pun mempunyai libang libu dia tersendiri. Andak Mio, seorang rasanya dia duda kematian isteri dia ketika melahirkan anak dia seorang-seorang tu, iaitu Yong Leha. Dia orang baiklah, dia bereta juga orangnya. Jadi dia nak kahwinlah dengan Siti Mahlebo tu. Saya dijemput sebagai pelakon dalangan dalam filem Libang Libu. Saya berwatak sebagai imam, ya. Ini kali pertama sebenarnya saya tak pernah berlakon sebagai imam. Ini kali pertama. Satu cabaran jugalah. Walaupun scene saya tak banyak, saya ucap terima kasih kepada pihak produksi, kepada produser yang menjemput saya untuk berlakon sebagai bintang undangan dalam filem Libang Libu. Ini adalah kira Abang Ngah. Abang Ngah yang baru naik pangkat Abang Ngah ni dalam masa 3 hari dah dapat job untuk pergi kutip hutang. Jadi dia dengan Abang Ngah dia seorang ni bersemangat lah nak jalankan first job sebagai Abang Ngah kan, untuk kutip hutang tu. Jadi banyak benda berlaku lah lepas tu. Okey, Maslah Naga ni karakter dia Abang Ngah kiri. Ni Abang Ngah kanan, ni Abang Ngah kiri. Jadi kita orang ni dapat task di mana kena kutip hutang daripada Man Film. Man Film ni memang tarik judi apa semua, jadi kita kena kutip hutang. Memang selalulah kita pergi tempat dia ni, cari dia ni untuk kutip hutang, dan sampailah macam-macam kejadian. Setiap kali kita nak pergi minta hutang je, ada je kejadian-kejadian pelik. Tetapi kami ni sebenarnya Islamik. Yuk percaya kan cerita awak ni yuk. Cerita dia ni macam Teman tengah terdesak tu nak guna duit. Teman pinjam sana sini tapi masih tak cukup. Itu bukan pinjam, itu menipu. Tapi bagi teman anggap itu pinjam. Kamu nak tahu? Tahu apa? Kamu nak tahu kaedah? Yalah, nak tahu apa? Yop tanya kamu elok-elok ni. Saya rasa
saya dah jumpa pelakon yang sesuai. Kamu memang Lu memang kena dengan watak ni. Sesuai betul. Kita cari orang lain. Jahanam filem ni nanti. Action. Marwah Pertiwi itu yang lebih. Tadi dialog dah abang nak buat lagi. Kau ni kau. Relax. Alung boleh buat lagi. Alung boleh buat lagi lah. Siapa tu? Man filem mana? Man filem. Mat! Kamu bawa kau jalan sama kamu lagi ya? Yuk, tolong Man, yuk. Kamu lagi. Jangan balik-balik lagi. Aku dah marah. Teman dah kabur dah. Habis jahanam kampung kita. Astagfirullahaladzim. Jangan sesekali biar orang luar pijak kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jahat macam mana pun dia, tetap adik aku. Lepaskan dia. Aku nak balong kawasan sini. Masuk tempat orang, bawa otak, bukan bawa pisau. Yuk, Man. Yuk. Cinta satu malam, oh indahnya.